Ni dia apa dengar tu bunyi bawang putih crispy jatuh atas daging tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan nasi panas makan dengan minyak goreng daging ni. Ya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu. Ini resipi daging goreng yang saya belajar daripada orang Patani asli. Macam mana mereka goreng daging tapi sedap nak mampus. Okey, mula-mula dua labu bawang putih ni kita goreng sampailah dia garing. Goreng crispy macam saya buat ni, kena raja-raja kacau sikit, kelas-kelas dia sampailah dia garing macam ni. Dan kita tumbuk lada hitam, cili padi, bawang putih dan bawang merah. Lepas tu kita tumis sampailah dia garing dan naik bau. Dan barulah kita masukkan daging. Okey, daging ni kita goreng sampai ayak dia keluar dan ayak tu kering. Macam mana nak tahu kering? Nanti minyak tu dia terbit balik semula. Okey, lepas tu kita tumbuk halia, kunyit hidup. Kunyit hidup kena banyak sikit barulah dia wangi. Okey, dan kita masukkan halia tumbuk, kunyit hidup dan kita gaul rata sampailah dia sebati elok. Dan masukkan garam ataupun perasa apa yang kita suka. Dan barulah masukkan bawang Holland, daun limau purut, cili padi. Gaul rata. None. Itu sahajalah. Siap sudah resipi kita. Selamat mencuba.